Sudah dilepaskan ke belum ustaz? Sebab duk nampak macam Dajjal banyak je pun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Dajjal diikat confirm, tak ada khilaf. Dajjal dilepaskan wallahu alam. Boleh jadi dah ada tapi belum mengaku dirinya Tuhan. Boleh jadi belum dilepaskan, masih di pulau itu. Sebelum keluar bapa segala Dajjal, kalian akan melihat bumi ini penuh dengan Dajjal kecil. Salasuna dajajilah, 30 Dajjal, semua pembohong besar, janji tapi tak tunaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang seterusnya kata Rasulullah, poin nombor 7 ataupun nombor 8, apabila Dajjal ini keluar, dia akan mula keluar daripada sebuah negeri namanya Asfahan. Riwayat yang kedua, apabila Dajjal ini keluar, dia akan keluar daripada sebuah negeri namanya Khurasan. Dua riwayat, Asfahan, Khurasan. Dua-dua negeri ini hari ini berada di Iran. Eloklah, nasib baik Iran kan. Dia sebut semenanjung Malaysia, jenuh cari negeri mana. Alhamdulillah, Rasulullah sebut Asfahan, hadis sahih. Khurasan, negeri pertama Dajjal muncul, dua-dua hadis sahih. Asfahan, Khurasan. Kata para ulama, negeri mana? Asfahan ke Khurasan? Boleh jadi dia muncul di Asfahan, kemudian dihimpunkan bala tentera dia di Khurasan. Boleh jadi dia muncul di Khurasan dan dihimpunkan bala tentera dia di Asfahan. Apabila dia muncul, dia akan himpun bala tenteranya kesemuanya Yahudi. Jumlah mereka 70,000 orang. Fakta yang ke-8, apabila dia keluar, perkataan pertama yang akan keluar daripada mulutnya ialah alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Di mana-mana negeri Dajjal turun, di mana-mana bandar Dajjal turun, di mana-mana kampung Dajjal turun dan himpunkan orang kampung. Ketika mana orang mengerumuninya di bandar ataupun di kampung, ayat pertama yang akan diucapkan, ana rabbukum, akulah Tuhan kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal itu akan menyebutkan bahawa dia adalah Tuhan kalian dalam keadaan kalian melihat dia adalah manusia, kakinya 2, tangannya 2, kepalanya 1. Orang tu tuan, dia duduk di depan manusia, tapi dia akan sebut kepada dia akan sebut macam mana? Ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Kenapakah Dajjal ini dikatakan fitnah terbesar semenjak diciptakan Adam sampai kiamat? Kerana beberapa tahun sebelum kemunculan Dajjal, 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, Allah akan mengarahkan untuk langit tidak mengeluarkan 1/3 daripada air, dan Allah akan mengarahkan bumi untuk tidak mengeluarkan 1/3 daripada tanaman. Di Malaysia kau ustaz, seluruh muka bumi Allah. Tuan-tuan, 1/3 air langit Allah sekat, 1/3 tanaman Allah sekat. 3 tahun ke belakang, 2 tahun sebelum kemunculan Dajjal, 2/3 kandungan hujan Allah sekat, 2/3 kandungan tanaman Allah arahkan bumi berhenti keluarkan tanaman. Tuan-tuan bayang waktu tu. Tuan-tuan, Malaysia kita hari ini masih mengimport beras daripada luar, bukan tanam, mengimport daripada luar. Tuan-tuan, habis tak tuan-tuan bekalan makanan? Habis. Tuan-tuan, habis tak bekalan air minum? Habis. Ketika Dajjal, hari kemunculan Dajjal, hari pertama Dajjal mengisytiharkan dirinya Tuhan. Dengar ni tuan-tuan, ini penting. Hari pertama Dajjal isytiharkan dirinya Tuhan, hari pertama itu setitis air pun tidak ada, sebiji gandum dan beras pun tidak ada. Subhanallah.